مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. Bolehkah Ustaz ceritakan sedikit tentang program Ihya Ramadan yang telah dijalankan pada tahun ini? Terima kasih. Program Ihya Ramadan yang kita buat pada tahun ini merupakan satu program tahunan. Setiap tahun kita akan buat menganjurkan program Ihya Ramadan. Jadi tujuan dia untuk kita menghidupkan suasana Ramadan itu dengan perkara-perkara kebajikan, perkara ibadah supaya murid dapat pahala daripadanya, nak ambil peluang daripada program-program Ihya Ramadan. Antaranya yang kita buat tadarus Al-Quran, program infak Ramadan. Infak Ramadan ni kita bagi tahu kepada murid supaya untuk tahun ni kita buat RM1 derma RM1 seorang. Sehari RM1. Jadi supaya murid ini terbiasa dengan memberi sumbangan ataupun sedekah kepada murid-murid fakir atau miskin. Antara lain juga kita buat program mewarna untuk tahun 1, program hafazan, terkis kata dan banyak lagi lah. Program-program tazkirah pagi kita buat dan sebagainya. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, Pelancaran tabung infak Ramadan RM1 sehari. yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Maulana, Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtar jana. Maulana dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana ya Maulana ya sami'u du'ana ya sami'u du'ana. Bersama saya Cikgu Alias bin Hamzah, penolong kanan pentadbiran SK Pusat Cabang 3. Assalamualaikum Cikgu. Okey, terima kasih. Sepanjang program Ihya Ramadan ni, apakah perubahan yang Cikgu lihat di kalangan murid? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukur kerana program Ihya Ramadan yang kita jalankan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sekali. Yang apa yang kita nampak di sini di kalangan murid, alhamdulillah ramai di kalangan murid kita yang berpuasa. Jadi di sini mereka lebih menampakkan sifat sabar. Sabar kerana apa? Kerana sabar kerana lapar perut, menahan dahaga, dan yang paling penting, apa jua program yang kita jalankan dapat dilaksanakan dengan baik, seperti program membaca Al-Quran, tadarus, mendengar ceramah agama daripada ustaz dan ustazah.
dan Cikgu harap program ini menampakkan perubahan yang begitu baik kepada murid-murid dan juga perubahan akhlak yang lebih baik lagi, insya-Allah. Terima kasih cikgu. Sama.